Kita lihat pula produk yang kedua, iaitu goyang. Ya, kenapa goyang ni bagus untuk kita amalkan? Sebab goyang ni dia ada 4 bahan utama. Yang nombor 1 ialah NMN, Nicotinamide Mononucleotide. Ya, 500 mg ada dalam produk goyang ni. Yang kedua, vitamin C 1000 mg. Yang ketiga, ekstrak lemon. Dan yang keempat, gula O. Okey. Apa kaitannya atau kelebihan goyang ini kepada sel kita? Sebab ya, produk goyang ini yang kaya dengan Nicotinamide Mononucleotide ni, yang pertama ya, dia akan memberi bekalan tambahan NMN, Nicotinamide Mononucleotide, yang akan ditransform menjadi NAD+. Apa NAD+? Nicotinamide Adenine Dinucleotide, yang akan digunakan di dalam mitokondria, dalam Krebs cycle atau CAC. CAC ni ialah citric acid cycle lah. Ya, ataupun TCA, untuk mempercepatkan proses ATP, penghasilan kalori, adenosine triphosphate, ya. Proses menghasilkan kalori. Ini dia. So, produk goyang ini dia akan memperbanyakkan mitokondria dan akan membantu menghasilkan NAD+, supaya kita punya penghasilan kalori itu dia metabolisme dia tinggilah, cepat. Okey. Yang kedua, meningkatkan penghasilan tenaga dalam sel tubuh. Tadilah kalori tadi ya. Yang ketiga, memperbanyakkan bilangan mitokondria dalam sel tubuh yang biasanya akan berkurangan disebabkan oleh faktor usia. Dan yang keempat, kaya dengan vitamin C 100 mg, antioksidan yang baik untuk menguatkan sistem imun tubuh kita supaya kita lebih energi dan juga sel-sel kita aktif kembali muda. Okey. Siapa yang buat kajian yang mengatakan NMN ini bagus? Ya. Insight hebat itu ialah Dr. David Andrew Sinclair, seorang profesor di Harvard University. Okey, dialah yang menemukan NMN ini sehingga boleh dipowderkan, sehingga boleh dikonsum menjadi produk. Jadi kalau kita tengok David Andrew ni, Dr. Andrew ni ya, dia umur dia dah dekat 60, tapi muka dia lebih kurang macam 30-an je. Dia reverse aging gitu. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan NMN, Nicotinamide Mononucleotide, yang ada di dalam produk goyang. Jadi satu tepukan untuk produk goyang BioRich. Luar biasa tuan-tuan ya. Produk-produk yang ditawarkan dekat BioRich. Boleh banyakkan sel, boleh banyakkan mitokondria. Jadi sekarang ni untuk faham apa itu mitokondria, mari kita tonton video tentang sel dan juga mitokondria di dalam sel. Ya, kalau di dalam liver tadi dan juga organ-organ kita, mitokondria ni ada 2000 kalau budak-budak. Dah dewasa dia berkurang menjadi 1000. Kalau kita tua, mungkin 100. Jadi macam mana kita nak banyakkan mitokondria? Ini energi ni yang merah-merah ni yang dihasilkan. ATP proses tadi tu ya. Okey, kita tonton sampai habis supaya korang faham apa fungsi mitokondria di dalam sel kita. Okey. Alhamdulillah tadi korang dah tengok macam mana mitokondria berfungsi di dalam setiap sel kita. Sama ada sel biasa ataupun stem cell. Dia mesti ada mitokondria. Jadi lebih kurang macam inilah. Ini sel, ini nukleus dia, inilah mitokondria dia. Dia sepatutnya ada banyak lah. Okay? Dan ini ialah apabila yang merah-merah tu, dia menghasilkan energi atau tenaga. Dan ini adalah Krebs cycle. Ya, Krebs cycle di dalam tubuh kita. Kalau kita lihat kat sini ada 3 kali penggunaan NAD ya. 1, 2, 3. Inilah dia yang dihasilkan, yang dibekalkan oleh NMN, Nicotinamide Mononucleotide, dia menjadi NAD+. Nicotinamide Adenine Dinucleotide 3 kali. Dan di sini penghasilan ATP, adenosine triphosphate, yang akan menghasilkan kalori dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil produk ni, insya-Allah ya, kita punya mitokondria akan banyak dan juga penghasilan ATP, proses untuk menghasilkan kalori energi itu juga akan lebih efisien. Metabolisme kita akan meningkat. Dan seterusnya untuk kita jadi lebih sihat.
khususnya jantung. Dan juga organ-organ lain. Ya, kita hendaklah amal black garlic. Okey, black garlic ni sebenarnya asal dia bawang putih. Diperam 30 hari hingga 90 hari, dia akan menjadi warna hitam. Okey. Dan dia banyaklah dia punya kelebihan-kelebihan dia, ya. Okey, sekarang ni kita lihat satu persatu dulu. Okey, bahan utama di dalam produk black garlic ni, yang nombor satu ialah black garlic lah. Yang kedua, di dalam ni ada coenzyme Q10 ataupun CoQ10 di dalam produk ni, ya. Di dalam ni juga ada taurin. Taurin ni adalah satu amino acid yang digunakan dalam produk-produk energi. Brand-brand yang international dia akan gunakan taurin. Tujuan dia untuk apa? Untuk menguatkan masa dan membesarkan sel saluran darah kita supaya darah mudah mengalir. Di dalam produk black garlic ni ada Africa mango seed yang digunakan untuk apa? Untuk melancarkan aliran darah. Yang ini ada clinical test, ya. Dan juga ada ekstrak lemon supaya rasa dia sedap dan tinggi antioksidan. Dan di dalam ni ada gula pengganti gula pasir. Okey, secara keseluruhan apa yang kita nak daripada black garlic ni, ada satu substans yang dinamakan sebagai S-L-citin. Itu yang kita nak tu, sebab dia penting untuk fungsi jantung kita. Tapi sebenarnya untuk semua lah, ya, untuk jantung, untuk kita punya antioksidan sistem kita, dan juga untuk kita punya liver, pankreas, ya, semua, ya, dan juga untuk kita otak. Jadi bagus untuk kita amalkan black garlic supaya semua organ kita, terutamanya jantung, sebab jantung ni adalah organ utama, akan sihat dan kuat. Okey. Ini adalah video di mana CEO Biorich, dia pun ada masalah, ya, apabila ambil vaksin. Dia kata dia ada ambil 3 vaksin. Yang pertama, kedua tu AstraZeneca, yang ketiga Pfizer. Dan untuk pengetahuan korang semua, AstraZeneca dan Pfizer telah mengumumkan bahawa vaksin ni ada masalah. Masalah utama, dia boleh menyebabkan sel darah kita, darah merah bergumpal. Bila dia bergumpal, dia akan blok lah. Okey? Jadi ini adalah video sebenar CEO Biorich. Dia ada masalah di sini. Bahagian kiri, di jantung, ada penggumpalan darah. Okey? Jadi dia ada ambil gambar semua. Kita boleh tengoklah video dia. Okey, ini video dia, ya. Okey, tadi dalam video itu adalah video sebenar yang berlaku, ya, kepada CEO Biorich. Dan selepas itu dia dia ambil produk yang doktor suruh lah, produk untuk cairkan darah, produk kolesterol. Tapi dia kata dia rasa tak berapa selesa, rasa macam toyong hayang sikit, tak berenergi. Dan yang paling menakutkan, apabila dia nak wuduk, dia cuci muka, pecah saluran darah kat sini. Dan banyak dekat badan-badan ni bleeding ataupun lebam-lebam, kulit darah, saluran darah kulit pecah-pecah. Okey, jadi daripada situ dia study, dia nak cari alternatif yang natural product. Alhamdulillah, so dia mencipta produk black garlic tadi, dan juga jus nattokinase red beet grape seed ni untuk mencairkan darah ke tahap normal dan juga membersihkan saluran darah. Atas risiko yang beliau sendiri berani tanggunglah. Tetapi beliau tahu bagaimana cara ketika, ya, untuk menggunakan produk ini, dan kalau ada emergency dia menggunakan produk cair darah ataupun kolesterol yang doktor bagi. Okey, tapi setakat ni beliau beritahu dia menggunakan produk ini, alhamdulillah kesihatannya makin kuat, ya, boleh beraksi seperti orang muda. Macam tu. Baik, apa yang ada dalam produk jus nattokinase sini untuk mencantikkan saluran darah, ya, dan juga darah? Yang pertama, kelebihan utama dia adalah membersihkan saluran darah. Kedua, melebarkan saluran darah atau membesarkannya. Yang ketiga, menghalang gumpalan darah dalam saluran darah. Inilah. Okey. Dan di dalam produk jus nattokinase ini ada 8 atau 9 bahan utama, termasuk gula O, ya. Yang pertama, ekstrak nattokinase yang berfungsi untuk mencairkan darah ke tahap normal. Yang kedua, grape seed, biji anggur juga berfungsi mencairkan darah dan dia kaya tinggi antioksidan.
Yang ketiga, red beet. Lobak merah ni ya. Atau kentang merah. Dia kaya dengan antioksidan dan boleh juga mencairkan darah. Dan yang keempat, L-arginin dan juga L-citrulline. Yang ini dia akan membekalkan banyak nitric oxide di dalam saluran darah kita dan akan dia melembutkan saluran darah kita menjadi fleksibel. Kita tak stres. Dan yang keenam, dia ada vitamin K2. Vitamin K2 ini digunakan untuk apa? Untuk mengharang daripada kalsium melekat pada saluran-saluran darah kita. Okey. Dan yang keenam, yang ketujuh, ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ni sangat penting ya untuk menghasilkan enzim, menghasilkan hormon dan juga dia akan menguatkan kita punya energi. Okey, apa dia vitamin B kompleks? Dia ada 9. Ada 9. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12. So ada 9 ya. Ini itulah yang dinamakan vitamin B kompleks. So di dalam ni ada. So dia sangat penting untuk tubuh kita. Dan juga yang ke-8 dalamnya ada jus black garlic. Ya, black garlic ni bagi rasa sedap dan dia kaya antioksidan. Dan yang ke-9 dia ada gula. Okey, contohlah ya, kalau orang tu ada masalah kaki, urat tersimpul dan sebagainya kan, yang dipanggil deep vein thrombosis. Ya macam inilah. Orang panggil urat tersimpul, terutama orang yang berumur dan juga mengandung ada masalah ni. InsyaAllah bila amalkan produk ni, masalah ni boleh dikurangkan atau boleh diselesaikan. Ya, ada banyaklah testimoni-testimoni. Ya, terutama tadi orang yang ada masalah darah pekat, insyaAllah kalau ambil benda ni, very good. Dengan syarat, ya mesti ambil air ya, paling minimum 1 hari 2 liter. Ya, produk ini sangat berkesan berfungsi sekiranya korang minum air kosong ataupun jumlah air yang ada produk-produk bioris kau campurkan, jumlah di 1 hari 2 liter air minimum. InsyaAllah dia akan sangat-sangat berkesan. Okey, seterusnya. Produk yang ditunggu-tunggu untuk memberikan korang ya, daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, kulit cun melecun, glowing. Satu tepukan untuk produk Double White Tomato. Okey. Ini produk ni dah lama, dah establish. Okey. Apa bahan utama yang ada? Dalamnya ada ekstrak tomato putih. Bukan tomato biasa ya, yang putih tu. Sebab dalam tomato putih ni, dia kaya 2 antioksidan yang dipanggil phytonin dan juga phytoflonin. Yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Dan juga dia akan memblok dipanggil limanin yang akan menghitamkan kulit korang. Okey? Jadi saintis menemukan tomato putih tu ada benda tu. Okey? Dan juga di dalamnya ada taurolais ini. Taurolais ni bila masuk dalam badan dia akan bertukar menjadi glutathione. Ya, glutathione ni adalah apa dia? The king of antioxidant, raja kepada segala antioksidan. Okey, insya-Allah kalau korang guna ni boleh jadi putih. Ya. Dan juga ada collagen, peptide daripada ikan kod di laut Skandinavia sana. Bersihlah airnya kan. Supaya korang punya collagen kulit tu akan banyak, tak nampak kempot, tak nampak gedut lah. Okey. Dan juga di dalamnya ada ekstrak nanas supaya semua-semua ni dia akan mudah beraksi. Dia sebagai catalyst lah ekstrak nanas ni. So ada banyaklah ya testimoni tentang Double White Tomato. InsyaAllah lepas ni nanti kita akan panggil beberapa orang untuk kita tanyakan ya testimoni yang ada selepas menggunakan produk-produk bioris ni. Okey, insya-Allah. Okey, last sekali. Ya, kita punya gula dah okey, kita pakai gula O. Lepas tu kita punya sel dan stem cell kita dah makin banyak. Yang ketiga goyang tadi, mitokondria di dalam sel pun dah makin banyak. Okey. Yang keempat, kita punya jantung dah bagus untuk mengempam darah ke seluruh tubuh. Yang kelima, saluran darah dan juga kecairan darah dah bagus dah dengan menggunakan jus natokinis. Yang keenam, tadi antioksidan dah ada dah, kita dah gunakan Diamond White Tomato. Dan yang ketujuh, dia penting tuan-tuan, apa dia?
macam mana kita nak kuatkan kita punya askar polis yang ada di dalam badan kita, termasuk kita punya mata-mata gelap. Special Branch atau di Amerika dipanggil macam CIA lah. Okay, dan juga FBI. Okay, caranya ialah dengan kita mengamalkan Colestrum 5 dalam 1. Biorish! Satu tepuk tangan untuk Biorish. So hebat ya produk-produk Biorish ini. Okey, dua benda penting yang kita kena jaga dalam badan kita apa dia? 3 lah ya. Nombor 1, kita punya immune system. Nombor 2, kita punya antibody. Dan nombor 3, antioksidan. 3 benda ni penting. InsyaAllah kalau korang amalkan produk ya, Colestrum 5 dalam 1 ni, 3 itu akan improve. Okey, apa bahan-bahan dia? Nombor 1, Colestrum. Colestrum ni tahu tak? Susu awal lembu. Lembu baru beranak tu, dalam beberapa hari tu dia ambil susunya. Sebab apa? Sebab dia kaya dengan leptokol 7 kali ganda berbanding dengan yang biasa. That's why dinamakan susu awal lembu ni IgG, ya? Immunoglobulin G. G itu ialah jenis antibody. Antibody ni ada 5 ni, ada 5 ni. IgG, IgM, IgE, IgD, IgA. Ini ialah kita punya antibody. Manakala immune system ni ialah sel darah putih. Itu penting ya. Sel tentera yang akan macam sotong tu. Dia akan makan kuman, bakteria dan segala macam ya, virus-virus yang ada dalam badan kita, dia akan makan. Dia ada banyaklah macam dipanggil microphage, ada yang dipanggil dendritic, dan juga ada T cell, B cell, natural killer cell, ada yang dipanggil sebagai cytosit. Okey, macam-macam lah, ada banyak, kena study lah. Tapi isunya ialah bagaimana kita nak kuatkan immune system ini. Mudah aja, kita amalkan Colestrum 5 dalam 1 Biorish. Antaranya bila kita ambil Colestrum, okey, kita punya antibody meningkat, dan juga kita punya immune system ni, sel darah putih ni yang aku sebutkan tadi macam microphage, dia akan jadi kuat. Sebab apa kuat? Antaranya dia akan dapat daripada cendawan susu harimau ni beta-glucan. Okay, bila kita punya immune system ni dia dapat beta-glucan, dia seumpama asalnya immune system kita itu macam kucing. Dapat beta-glucan, dia macam jadi rimau, jadi kuat berganda-ganda. That's why penting untuk kita ambil benda ni untuk support sistem immune system kita menjadi kuat, dan juga kita punya antibody lebih efisien ya. Okey. Yang kedua, dia ada apa tadi? Dia dalam ni ada habatus sauda. Habatus sauda ni adalah black seed. Dia adalah bapa kepada segala penyakit. Habatus sauda ni adalah dipanggil ubat kepada segala penyakit. Kalau tadi gula pasir adalah punca kepada segala penyakit, habatus sauda ni adalah ubat kepada segala penyakit kecuali mati. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Memang terbukti ya. Hari ini diorang kaji, memang sangat banyak kelebihan habatus sauda. Jadi dalamnya ada habatus sauda di dalam ni. Yang keempat, dia ada inulin. Inulin inilah cokori ataupun lobak putih. Dia adalah sejenis prebiotik. Jadi kalau kita ambil inulin ni, dia akan beri makan kepada probiotik, sebab dia prebiotik ya di dalam badan kita. Okey. So jadi kita punya digest system akan baguslah. Dan yang kelima, dalamnya ada madu. Semua orang tahu madu juga ada dalam Al-Quran, dan dia digunakan dalam perubatan juga. Bagus untuk kesihatan kita. Jadi 5 dalam 1 ini produk Biorish, insya-Allah dia akan menjadikan ya kita punya sel kembali mode aktif regeneratif. Okey. Seterusnya kita lihat ya, apa yang dimaksudkan tadi immune system dalam badan kita. Okey, dan juga bagaimana dia berfungsi, beraksi bersama dengan
antibody, okey, dan juga radikal bebas. Kalau antioksidan ni dia menetralkan radikal bebas, ya. Kalau immune system ni dia ialah sel darah putih, sistem pertahanan tubuh kita. Askar, polis semua ada dekat situlah, dekat immune system. Dan kalau antibody ni dia lebih kepada pertahanan juga, tapi dia lambat respon, ya. 2-3 hari baru dia respon. Dia macam spy lah sikit, tapi dia boleh juga membunuh bakteria dan sebagainya. Tapi kalau immune ni dia immediate, ya, dalam darah tu dia akan kawal semua sel darah putih. Okey. So kita tonton video ni supaya kita lebih faham lagi macam mana dia berfungsi. Okey. Ini contoh macrophage, ya. Salah satu sel darah putih. Okey, ini macrophage ni. Bila ini sel kanser, ya. Bila dia nampak sel kanser, dia akan makan sel kanser tu, ataupun sel yang mati, ataupun sel yang abnormal atau rosak. Begitu juga kalau dia jumpa virus, dia akan makan virus tu. Ini contoh bakterium. Ini bakteria, ya. So ini kita punya antibody, dia bagi tanda kat sini. Ini musuh. Jadi kita punya immune system akan datang, dia akan makan, nampak tu. Dia makan semua. Sebab dah ditandakan oleh kita punya antibody, benda tu masalah. Ini dendritic cell. Ini pun satu jenis immune system, ya, di dalam badan kita. Okey, tu dia akan makan, nampak? Dia akan makan patogen. Patogen tu apa dia? Patogen ni virus, kulat, okey, boleh jadi kuman, bakteria. Itu dia namanya patogen lah, musuh pada badan kita. Ni, ya. Ni virus. Dimakan oleh cytotoxic T cell to killer virus infection cell dalam badan kita. Jadi benda-benda ini semua sangat penting. Caranya bagaimana? Kita amalah satu set produk tadi, iaitu set sehat sepanjang hayat, menjadikan, ya, sel kembali muda, aktif, regeneratif.